kepada Anwar Ibrahim. Inilah Anwar kan. Anwar Ibrahim, inilah. Kan tak pernah pilihan raya tu Anwar. Ni aku tuju untuk Anwar Ibrahim. Rakyat tak pilih kau. So rakyat dah tunjukkan kau dah. Daripada Sabah, pergi ke Johor sampai ke Negeri Sembilan. Kau bundung kau letak jawatan je lah. Anwar Ibrahim. Kau jangan ulang macam mana yang berlaku 98 dulu. 98 dulu, Tun Mahathir cakap benda yang sama juga. Tun Mahathir bagi tahu kau, step down. Tapi tak nak. Kau ketegak juga. Kau nak lawan, kau buat rusuhan, kau buat reformasi. Kau ruharakan negara ni. Kau hasut rakyat. Akhirnya kau masuk penjara tau. Kau masuk penjara kerana rasuah salah guna kuasa dengan liwat. Lepas tu baru liwat kau menang. Mahkamah Persekutuan. Itu pun teknikal, itu yang kau lepas. Liwat berlaku. Ya berlaku. Tapi teknikal kau lepas. Itu 98. Sekarang ni Anwar Ibrahim. Kau tak pernah pilihan raya. Rakyat tak pilih kau. Rakyat dah tunjuk kau dah. Letaklah jawatan. Berundur lah. Apa yang kau ketegak sangat ni Anwar Ibrahim? Ni. 16 hari bulan. 16 hari bulan DAP akan buat sidang khas. EGM khas. So, adakah DAP akan tarik keluar daripada kerajaan? Maknanya masih menyokong non kunyit. Dia masih sokong non kunyit. Masih sokong non kunyit. Tapi letak jawatan menteri. Letak jawatan menteri tidak berada dalam kerajaan Madanon. 16 hari bulan. So kita tak tahulah apa keputusan dia. Ni, dalam masa terdekat, dapat maklumat, ada ahli parlimen PKR akan letak jawatan. Ada ahli parlimen PKR akan letak jawatan dalam masa terdekat ni. Sebab apa? Sebab protes dengan non-kunyit. Guys, inilah guys. Saya tanya dengan korang. Faktor yang menyebabkan Pakatan Harapan kalah teruk di Sabah, di Johor, di Melaka, di Negeri Sembilan, sebab siapa? Punca utama, faktor utama, sebab siapa? Rakyat tolak Pakatan Harapan ni, tak undi PH, tak undi PKR mana DAP ni, sebab siapa? Punca siapa? Punca sebab engkau Anwar Ibrahim. So ahli parlimen PKR akan ada berapa orang ahli parlimen PKR akan letak jawatan. Desakan dibuat. Sebab apa? Sebab engkau punca. Semua sekarang nak lari daripada non-kunyit. Sebab PH melingkup sebab non-kunyit. Ini fakta. Ini realiti dia. Engkau penyebab dia, non. Engkau. Mereka kalah teruk sebab engkau. Engkau dah letak anak engkau, non, sebagai timbalan. Engkau letak Nurul Izzah sebagai timbalan Presiden PKR. Okey. Anak engkau dah ada untuk ambil alih. So, kau tunggu apa lagi? Kau tak tengok ke? Dalam pilihan raya ni, di Sabah, di Johor, di Negeri Sembilan, anak engkau turun pun tak jalan, non. Nurul Izzah tu, yang ada bakat lah, kita nampak lah dia ada bakat, kan? Tapi oleh kerana dia anak kau, yang mana orang benci dengan kau, dengan anak-anak kau pun melingkup. Takkanlah kau tak nampak lagi, non? Anon? Kau tak fikir ke legasi kau ni? Sebab PKR tu parti anak beranak, daripada bini kau bagi kat kau, bini kau bagi kat kau, sekarang kau nak bagi kat anak kau. Tapi apa yang kau buat ni, hancur terus PKR. Macam mana, non? Pulanglah pada kau, non. Aku nasihat je, non. Sebab Tun Mahathir dah cakap. Oi Anwar, turunlah. Tak malu ke? Tun Mahathir cakap tu, bukan cakap kosong-kosong. Sebab perkataan yang Tun Mahathir gunakan tu, oi Anwar, turunlah. Tak malu ke? Anwar Ibrahim, bila kau tak menang pilihan raya, rakyat tak pilih kau tak pernah ada sokongan.
Bila kau dah hilang sokongan, berundur letak jawatan. Jangan buat uwaga, jangan buat kerosakan. Allah larang. Tapi kalau kau ketegak juga, kita akan terus tengoklah kemaluan yang memalukan untuk kau macam sekarang ni dan kejatuhan yang amat dahsyat. Guys, kejatuhan yang amat dahsyat. Sebab ceplos-ceplos ni, bodoh-bodoh ni ada, ramai. Dia kata, kalau DAP 16 hari bulan ini, tarik sokongan pun Anwar tak tumbang. Kalau UMNO tarik sokongan pun Anwar tak tumbang. Diorang ni lupa ke? Sebab apa dia kata? Sabah Sarawak tetap sokong Anwar Ibrahim. Kau pergi tengok balik, 2022, GPS, GRS tak sokong Anwar Ibrahim. Ini fakta ni. Oleh kerana BN UMNO 30 tu sokong Anwar Ibrahim, baru GPS, GRS, Sabah Sarawak sokong Anwar Ibrahim. Kalau UMNO tak sokong, Sabah Sarawak pun akan ikut. Ini basic. Yes. Sebab Anwar tak menang pilihan raya. Kat mana kau orang kata kau orang kuat? Kau orang ahli parlimen PKR, 2 orang dah letak jawatan. Sekarang lawan kau orang. Ingat PKR ni. Rafizi dengan Nik Razmi letak jawatan lawan non Kunyit. Ni ada orang lagi ni. Ada lagi ahli parlimen ni. Kena bela diri lah. Tak apa, aku bela diri nanti mahkamah, aku akan cakap. Sebab fakta tu ada. Fakta tu ada. Bahawa Anwar tak pernah menang pilihan raya. Kita guys, standby je. Sikit je lagi. Sikit je lagi guys. Sikit je lagi. Cuma, saya nak ingatkan kepada semua. Kekal tenang, jangan masuk perangkap. Rakyat Malaysia, korang bijak, korang cerdik. Nak tunjuk protes, terjemahkan dalam kotak undi. Macam mana kita buat yang terbaru di Negeri Sembilan. Itu, kita tunjuklah. Tak musuh. Dia menghangatkan isu kaum. Ingat dia menghangatkan isu kaum. Orang Melayu, orang India tak masuk perangkap. Terbaru ni, isu anjing dan Merauke. Kepada orang India. Dengar saya cakap ni. Kaum India. Korang jangan emosi. Kau kena fikir, siapa yang akan untung kalau kita ni bergaduh. Kita ada pihak majlis, kita ada pihak polis, serahkan pada pihak berkuasa. Jangan masuk perangkap. Benda-benda macam gini, kau kena tengok sejarah. Hindraf dulu tu. Watan Murti cerita macam mana Watan Murti cerita. Dia Hindraf lah. Dia cerita macam mana non kunyit ni. So kepada masyarakat India, korang jangan masuk perangkap. Orang Melayu pun sama, tenang. Jangan masuk perangkap. Relax. Serah pada pihak polis. Serah pada pihak berkuasa. Kita bukan pihak polis, kita bukan pihak berkuasa. Tapi kau tengok ni, lepas pilihan Negeri Sembilan, nasib baik. Polis cakap hantar FRU. Kalau polis tak hantar FRU, tak habis lagi ni. Ni non kunyit. Saya kenal dia. Saya nak ingatkan korang, aku kenal dia siapa. Dia banduan yang masuk penjara kerana rasuah dan salah guna kuasa. Ingat rasuah dan salah guna kuasa. Salah guna kuasa. Lepas tu baru itu baru liwat. So jangan masuk perangkap. Kekal tenang. Serah pada pihak polis. Serah pada pihak kuasa. Bukan tugas kita. Kita penting bijak sana. Terjemahkan dalam kotak undi. Kita nak selamatkan negara ni. Jangan masuk perangkap. Okey.